Nak beli Proton Persona? Jom aku bantu korang kira dulu. Untuk model asas, gaji minimum RM2,200 dah boleh lepas. Tapi kalau korang aim yang premium, better ada gaji RM2,500 ke atas. Tapi ingat, kalau korang nak bayar bulanan dalam RM500 ke RM600 je, make sure gaji bersih korang RM2,900 ke RM3,600. Baru tak semput hujung bulan, tak nak nanti kena ikat perut makan Maggi tiap malam, kan? Kalau gaji korang bawah tu sikit, still boleh try. Asalkan ada penjamin macam mak ayah atau pasangan, tapi jangan pula minta tolong ex tu cari pasal namanya. Nak mohon loan, korang cuma perlu salinan IC, lesen, slip gaji dan penyata bank. Settle dalam 1 hingga 2 hari je. So korang, ukur baju kat badan sendiri. Kereta boleh upgrade, tapi jangan sampai poket koyak.